Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Sekarang Love Masjid buka booth seperti biasa. Cabaran memanah sambil wakaf pergi. Sekarang kita di tournament di WFA Battleground, hanya bersebelahan dengan Nasi Arab 2 Tanah Haram. Jadi ramai yang hadir dalam booth kita. Jadi kita ada peserta. Abang tadi dengar kata daripada jauh. Daripada mana abang? Kedah. Tuan rumah ni. Okey. Adik ni daripada Pening mungkin. Jadi Pening lawan Kedah. Okey, Pening lawan Kedah, tengok siapa yang cemerlang. Okey, ready, kita bagi peluang abang dulu. Abang boleh fokus sana sikit, kena dekat sikit. Okey, pastikan. Okey. So abang daripada Kedah lu, shoot lu. Kedah. Okey, nampaknya belum ada rezeki, cuba lagi. Buat macam tadi. Tadi adik dapat 10. Tahniah adik. Tembak macam tadi. Buat jadi tadi dapat 10 kan. Allah. Kuat sikit, tarik sekali, okey. Okey, buat macam tadi adik dapat 10 ni. Tadi abang kosong kan. Dah ada 2 arrow je ni. Buat macam tadi. Sama Allah Subhanahu. Lepas 10. 10. Seorang pertama daripada Pening menang. Okey, round kedua cepat. Hadiah menarik menanti anda. Fokus betul. Kena kuatkan lagi. Okey, last arrow. Kalau tadi tarik kuat, dah nombor 10 ni. Tarik kuat lagi, macam lepas kita. Okey, alhamdulillah ni lah kita nak menerapkan anak-anak muda dengan sukan memanah. Sukan yang sangat bagus untuk minda fokus anak-anak. Okey. 10 je. Buat jadi, buat je sama 10 ni. Okey. Kita main lepas. Okey. So 20 lawan. Adik sini lah. Adik dah habis dengan ni. Okey. InsyaAllah comeback. Tarik sikit. Lepas. Okey, 9. Tanya. So siapa menang? Agak siapa menang? Siapa rasa dia menang kat tangan? Dengan yakinnya. Okey. Tanya. Jom, boleh ke meja hadiah. Boleh pilih hadiah mana yang hampa nak. Okey, adik nak anggur ke? Nak strawberry ke? Nak madu lime? Nak mana? Ataupun nak ni? Nak mana? Boleh pilih. Nak ni? Okey, nak rasa anggur. Okey, dah ambil satu. Ni adalah Haniko, penyaja utama kita. Okey, ambil satu adik. Tanya mewakili Pulau Pinang. Boleh ambil satu. Best tak memanah? Adik, hello. Best kan mana? Nanti niat memanah untuk ikut sunnah Rasulullah. Okey, jangan risau atas kesungguhan memanah. Kita bagi hadiah ke. Okey, nanti beritahu mak ayah, boleh kontak kami Love Masjid untuk kita sebarkan sunnah mana. Okey. Panggil lagi orang, kita boleh challenge orang tu.